Pernah tak terfikir, macam mana kalau satu hari nanti sebuah mesin tiba-tiba boleh berfikir macam kita? Dalam kupasan kali ni, jom kita bongkar perjalanan epik di sebalik soalan tu. Kisah macam mana kita cipta komputer. Cuba bayangkan betul-betul apa agaknya akan jadi kalau mesin mula berfikir. Bunyi macam cerita sci-fi kan? Tapi sebenarnya soalan yang gila inilah yang jadi pencetus kepada salah satu ciptaan paling penting dalam sejarah manusia. Dan percayalah, cerita ni tak bermula kat Silicon Valley. Bukan dalam garaj mana-mana tech genius. Tak, kita kena patah balik jauh ke belakang. Ke zaman yang elektrik pun orang tak kenal lagi. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Bahagian pertama, benih mesin berfikir. Kita nak tengok macam mana idea untuk mesin pengira ni sebenarnya datang dari satu alat yang, sangat simple. Ini dia, abakus. Nampak macam mainan budak-budak kan? Tapi jangan main-main, benda inilah yang memulakan segalanya. Inilah kali pertama dalam sejarah manusia macam cakap, otak aku rehat jap, biar alat ni tolong kira. Kita mula outsource kerja otak kita pada satu alat. Inilah benih paling awal untuk automasi. Baik dari zaman purba, kita lompat terus ke hadapan, ke satu era yang penuh dengan asap, gear dan enjin wap, di mana satu impian yang dianggap mustahil mula mengambil bentuk. Bayangkan, tengah sibuk dengan revolusi perindustrian, tiba-tiba muncul seorang lelaki bernama Charles Babbage. Dia datang dengan satu idea yang pada zaman tu memang orang anggap gila. Dia tanya, boleh tak kita bina satu mesin yang boleh mengira sendiri tanpa silap secara automatik? Dan inilah blueprint dia, Engine Analytical. Walaupun mesin ni tak pernah siap dibina pun, tapi cuba tengok konsep dia. Ada memori untuk simpan data, ada unit pemprosesan untuk buat kira-kira, dan ada arahan berjujukan untuk suruh mesin tu buat apa. Bunyi familiar? Tak? Memang pun. Sebab tiga benda inilah yang jadi roh untuk setiap komputer dan smartphone yang kita guna hari ni. Bagi Babbage, mesin dia ni cuma sebuah kalkulator yang super power. Tapi, ada seorang lagi watak penting dalam cerita ni. Seorang wanita yang nampak sesuatu yang Babbage sendiri pun mungkin tak perasan. Inilah dia, Ada Lovelace, seorang genius yang nampak lebih dari sekadar nombor. Dia faham satu benda yang sangat penting. Kalau nombor boleh mewakili benda lain, macam nota muzik, huruf ataupun gambar, maka mesin ni boleh proses apa-apa saja. Tiba-tiba, ia bukan lagi kalkulator. Ia dah jadi macam otak yang kreatif. Dan wawasan inilah yang buatkan dia diiktiraf sebagai programmer komputer pertama di dunia. Idea hebat Babbage dan Lovelace ni terperap hampir 100 tahun tau. Sampailah satu peristiwa besar dalam sejarah dunia memaksa impian ni menjadi kenyataan. Dan boom, Perang Dunia Kedua meletus. Tiba-tiba, idea Babbage ni bukan lagi angan-angan. Ia dah jadi soal hidup atau mati. Pihak berikat terdesak nak pecahkan kod rahsia Jerman dan mereka perlukan pengiraan yang super laju untuk tembakan artileri. Teori kena jadi realiti dan kena jadi sekarang juga. Hasilnya, lahirlah raksasa ni. Kenalkan, ENIAC. Ini bukan lagi mesin mekanikal yang penuh gear. Ini gergasi elektronik. Cuba bayangkan satu bilik penuh dengan 18,000 tiub vacuum macam mentol gergasi, berkelip-kelip, panas membahang, tapi ia boleh selesaikan kira-kira yang ambil masa berjam-jam untuk manusia dalam beberapa saat je. Gila kan? Okey, sekarang ni part paling mind-blowing. Sebelah kiri kita ada ENIAC sebesar bilik dengan 18,000 tiub vacuum. Sebelah kanan, smartphone dalam poket kau, muat dalam tapak tangan, tapi ada berbilion-bilion transistor. Fakta paling gila, telefon kau tu berkali-kali ganda lagi power dari mesin raksasa yang mengubah haluan perang tu. Kuasa sebuah bangunan sekarang ni ada kat hujung jari kau. Cuba hadam sikit. Perbandingan tadilah yang bawa kita ke bab seterusnya. Soalannya, macam mana raksasa sebesar bilik tu boleh mengecut sampai muat dalam poket kita? So, macam mana dia jadi kecil? Semuanya sebab pengecutan hebat ni. Mula-mula tiub vacuum yang besar gedabak tu, lepas tu tahun 50-an muncul transistor, jauh lebih kecil, lebih cekap. Masuk tahun 70-an, satu lagi lompatan besar, litar bersepadu, di mana beribu-ribu transistor dimuatkan dalam satu chip kecil. Dan hari ni, microprocessor dalam telefon kau tu ada berbilion-bilion transistor. Setiap dekad, teknologinya melompat dengan kelajuan tak masuk akal. Dan pengecutan inilah yang cetuskan revolusi yang sebenar. Komputer bukan lagi untuk kerajaan atau syarikat besar je. Tiba-tiba, ia jadi cukup kecil, cukup murah untuk diletakkan atas meja kat rumah kau, kat pejabat. Zaman komputer peribadi atau PC telah pun bermula dan dunia berubah selama-lamanya.
Perjalanan dari mesin sebesar bilik ke dalam poket kita ni memang dahsyat. Tapi ia juga bawa kita pusing balik kepada soalan asal yang memulakan semua ni. Cuba kita tengok balik dari Abacus ke impian Babbage ke raksasa ENIAC sampailah ke smartphone dan sekarang AI atau kecerdasan buatan. Sebenarnya sepanjang sejarah ni kita didorong oleh satu cita-cita yang sama untuk cipta satu mesin yang boleh tiru dan mungkin satu hari nanti atasi kehebatan otak manusia. Jadi, kita kembali kepada soalan asal kita. Lepas beribu tahun inovasi, kita masih tertanya-tanya, adakah mesin-mesin ni betul-betul berfikir macam kita atau ia cuma simulasi yang sangat canggih? Jawapan untuk soalan ni mungkin akan tentukan masa depan kita sebagai manusia. Perjalanan ni baru je mula. Fakta ni dah cukup gila. Tapi ada lagi yang lagi pelik akan datang. Kalau kau rasa ini menarik, tunggu apa yang kami akan dedahkan dalam kupasan seterusnya. Jangan terlepas. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!